Dah mula ke? Boleh? Ha? Test? Mula ke? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi insyaAllah kita sambung majlis yang keempat, kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatin Najah. Kitab kita ni muka surat yang ke-27. Qala Syekhul Syarihu, qala Syekhul Musannifu wa Syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihima wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Ar-Rahmanir Rahim. Ini sambungan daripada basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maka kata syarih Ar-Rahmani ay Al-Mun'imu ataupun Al-Mun'imi bi jalailin ni'ami. Tuhan yang Maha memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Jadi bi jalailin ni'am dipanggil idhafat sifat kepada mausuf. Ay bin ni'ami al-jalilati, dengan nikmat-nikmat yang besar-besar. Nikmat yang besar ni makna nikmat yang kena kepada seluruh makhluk, sama ada orang kafir ataupun orang beriman. Contohnya nikmat nafas, itu Ar-Rahman. Kemudian nikmat untuk bekerja, Ar-Rahman. Nikmat untuk makan minum, Ar-Rahman. Semua tu orang kafir baik, orang beriman baik, semua dapat benda yang sama. Kemudian Ar-Rahimi, yang Maha Mengasihani. Dengan makna Al-Mun'imi bidaqaiqiha bidaqaiqin ni'am. Ini pun sama. Tuhan yang Maha memberi nikmat bidaqaiqiha bidaqaiqin ni'am, ay bin ni'amid daqiqah. Juga sama idhafat sifat kepada mausuf. Iaitu nikmat-nikmat yang halus. Nikmat-nikmat yang halus juga diterjemahkan dalam kitab Sirajul Huda sebagai nikmat-nikmat yang seni-seni.
ataupun benda yang seni-seni. Seni-seni ni benda halus. Benda yang bukan semua orang dapat. Misalnya beriman. Misalnya Islam. Tu bukan semua orang dapat tu, nikmat iman dan nikmat Islam. Maka tu disebabkan Ar-Rahim Allah Ta'ala. Masuk syurga, nikmat melihat Allah, nikmat menikmati nikmat-nikmat syurga juga adalah daripada Ar-Rahim Allah Ta'ala. Bukan semua orang dapat. Okey, kemudian syarih pun bahas kenapa Allah Ta'ala mendahulukan Ar-Rahman kemudian Ar-Rahim. Kenapa dia tak sebut Bismillahirrahimi Ar-Rahmani? Kenapa tak sebut itu? Maka dia kata wa qaddama ay wa qaddamallahu, dan telah mendahulukan ia ya Allah Ar-Rahmani akan perkataan Ar-Rahman maf'ulun bih, ala Ar-Rahimi atas perkataan Rahim. Maknanya dia mendahulukan Ar-Rahman kemudian Ar-Rahim. Li'anna Ar-Rahmana, kerana bahwasanya Rahman itu isim li'anna, khabar li'anna khassun bihi, hanya khusus dengan Allah Ta'ala sahaja. Tak boleh ada pada makhluk Ar-Rahman. Sebab tu ada perbahasan menunjukkan bahawa nak panggil Rahman kepada manusia ni tak boleh. Sebab Rahman ni hanya khusus untuk Tuhan. Kalau nak sebut Rahman juga, sebut Abdur Rahman. Penuh. Kerana ta'liliyah. Sebab la yutlaqur Rahman. Tidak disebutkan akan perkataan Ar-Rahman itu ala ghairihi, ala ghairir Rahman. Ala ghairihi, ala ghairillah. Atas selain Allah. Selain Allah tak dipanggil Ar-Rahman. Tak layak. Okay, itu alasan pertama. Kenapa Ar-Rahman didahulukan? Pertama, kerana dia khas. Maknanya Ar-Rahim ni tidak khas untuk Allah Ta'ala sahaja, bahkan ada pada makhluk. Okay, yang kedua, alasan kedua, kenapa Allah Ta'ala mendahulukan Ar-Rahman berbanding Ar-Rahim? Wali'annahu wali'anna Ar-Rahmana, kerana bahawasanya Rahman itu, isim li'anna, khabar, ablagu, lebih mubalaghah. Mubalaghah dari sudut makna. Sebab tu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, Ar-Rahman lebih meratai maknanya. Kena kepada seluruh makhluk. Tak kisah dia beriman ke, dia kafir ke, lagu mana ke, tetap kena Ar-Rahman Allah Ta'ala. Ataupun Rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau Ar-Rahim, Rahmat Allah itu hanya khusus untuk orang tertentu sahaja. Dia tidak meratai. Dia tidak menyeluruh. Sebab itulah diutamakan Ar-Rahman banding Ar-Rahim. Haitsu sekira-kira inna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil makna. Ini kaedah yang penting dan kaedah yang masyhur dalam ilmu saraf ataupun dalam bahasa moden sekarang ilmu morfologi. Ilmu morfologi. Dia kata inna ziyadatal bina'i, sesungguhnya penambahan bina. Bina ni binaan kalimah lah. Sebab Ar-Rahman ni, Ar-Rahman kalau kita kira alif lam sekali, kita buang alif lam tu, jadi Rahman ada 5 huruf. Kalau Rahim ada 4 huruf. Jadi Rahman ada 5 huruf, Rahim ada 4 huruf, maka kaedahnya inna ziyadatal bina'i, khabar inna tadullu, menunjuk ia ziyadatul bina' ala ziyadatil ma'na, ala ziyadati jar majrur al ma'na mudhaf ilaih. Jadi penambahan binaan kalimah dengan huruf yang banyak itu menunjukkan penambahan pada makna. Sebab itu makna Ar-Rahman lebih mubalaghah, lebih bersangatan daripada Ar-Rahim. Okey. Maka sebab itulah Allah Ta'ala mendahulukan Ar-Rahman berbanding Ar-Rahim. Bisyurutin thalathatin, ay bisyurutin ma'dudatin bithalathatin. Dengan syarat-syarat yang dibilangkan dengan 3. Thalathatin ini sifat bagi syurut dengan kita takdirkan isim wasaf, ay ma'dudatin bithalathah. Okey, dengan 3 syarat. 3 syarat yang menunjukkan kalau ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Ni syarah nak bawa kita kepada perbahasan saraf. Okey, ahaduha ahadu thalathah. Bermula salah satu daripada 3 tu, ahadu mubtada, ha mudhaf ilaih, khabar alla takuna minas sifatil jibilliyati. Bahawa tidak adalah ia minas sifatil jibilliyah, daripada sifat-sifat jibilliyah. Jibilliyah ni semula jadi. Bukannya benda yang kita nak bahas dalam kaitan dengan bina ni, kaitan dengan sifat-sifat jibilliyah. Tu sifat semula jadi maksudnya. Nahwu contoh, nahwu syarihin wa nahimin. Contoh syarihin. Syarihin ni gelojoh. Nahimin ni tamak halaba. Tu sifat jibilliyah, sifat pesen tabiat. Jadi kita bukan bincang berkenaan dengan sifat pesen tabiat. Maka ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna akan berlaku bila sifat tersebut bukan sifat jibilliyah. Selain daripada sifat jibilliyah, sifat yang sebenarnya jadi tabiat yang ada pada seseorang. Satu. Yang kedua, thaniha, bermula yang kedua daripada thalathah.
mubtada, khabar an yattahida fil istiqaqi. Ni bab ilmu istiqaq pula, sangkut paut. Bahawa bersuatu. Kalau kitab Jawi lama dia tulis bersuatulah dengan mana makna sama. An yattahida, bahawa sama-sama dua makna itu, dua perkataan tu sama-sama pada mana? Fil istiqaqi, pada istiqaq. Sebab Ar-Rahman dengan Ar-Rahim istiqaq yang sama, iaitu rahmah. Daripada rahmatun. Daripada rahmatun tu jadi rahim, daripada rahmatun tu jadi rahman. Jadi sama. Jadi makna kalau beza istiqaq tak jadilah. Walaupun ziyadatul bina' tadullu ala ziyadatil ma'na. Fa kharaja nahwu zamanin wa zamanin. Maka terkeluarlah fa'il. Umpama lafaz zaman dengan zaman. Jadi kita tak kata kalau zaman tanpa alif tu pendek masa. Zaman panjang sikit alif tu mana lebih masa. Tak ada. Kenapa tak ada? Iz kerana la istiqaqa fihima. Tak ada istiqaq pada kedua-duanya, zaman dan zaman. Tak ada. Istiqaqa isim la linafil jinsi, khabar la nya mahzuf, takdirnya thabitun fihima. Jadi tak ada zaman tu istiqaq pada mana? Zamnah ke, zumnah ke? Adakah zamanun dengan zaman itu istiqaq pada zamnah ke, zimnah ke, zumnah? Tak ada. Maka tidak berlakulah kaedah ziyadatul bina' tadullu ala ziyadatil ma'na pada perkataan zaman dan zaman. Jadi kita tak katalah zamanun tu masa 5 minit contoh. Zamanun masa 5 jam. Bukan. Okay. Yang ketiga, syarat ketiga untuk kaedah ni, thalithuha thalithu thalatha. Bermula yang ketiga daripada 3, mubtada, khabar antakuna sifatani, bahawa adalah kedua-dua sifat tersebut, kedua-dua sifat tu min naw'in wahidin ay sabitaini min naw'in wahidin. Sabit kedua-duanya, dua sifat tu daripada kategori yang sama. Kategori mana ni? Contoh, sifat yang kita duk bahas sekarang ni istiqaq berrahmah, tapi dia punya wazan ni isim fa'il misalnya. Isim fa'il misalnya. Ataupun sirah mubalaghah misalnya. Ataupun kedua-duanya sifat musyabbahah misalnya. Dua jenis kategori yang sama. Istiqaq yang sama, tapi jenis nau' yang sama. Macam contoh Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat mubalaghah, sirah mubalaghah misalnya. Maka Rahman pun sirah mubalaghah, Rahim pun sirah mubalaghah. Dalam ilmu saraf, dua-dua ni boleh berlaku sirah mubalaghah. Atau wazan fa'lan iaitu Ar-Rahman, atau wazan fa'il iaitu Ar-Rahim. Jadi dua-dua ni adalah sirah mubalaghah. Dua-dua ni sirah mubalaghah nau'in wahid. Dan istiqaq yang sama iaitu rahmah. Maka berlaku kaedah ziyadatul bina' tadullu ala ziyadatil mabna'. Fa kharaja, maka telah keluarlah nahwu hadirin wa hadirin. Orang yang memberi peringatan. Hadirin ni sirah mubalaghah atau wazan fa'ilin. Kalau hadirin atau wazan isim fa'il. Jadi bukan nau' yang sama. Isim fa'il lain, sirah mubalaghah lain. Jadi tak boleh kita kata hadirin lebih mubalaghah, lebih mubalaghah maknanya berbanding hadirin. Sebab hadirin tu 4 huruf. Hadirin tu 3 huruf. Tak boleh. Sebab dia ambil nau' yang berbeza. Hadirin tu sirah mubalaghah, hadirin itu isim fa'il. Okey. Kemudian dia kata, masalah yang terakhir dalam bab basmalah, al-mas'alatul khamisatu. Bermula masalah sifat yang kelima, khabar ahkamul basmalati, ialah hukum-hukum basmalah. Ahkamu khabar al-basmalati mudhafu ilaih. Wahia, dan bermula dia ahkamul basmalah mubtada, khabar arba'atun. Hukum bismillah ada 4. Pertama, al-wujubu. Kita buat badal bagi arba'ah. Badal ba'du minal kull. Kalau nak baca al-wujuba, takdir jadi maf'ul bih bagi fi'il mahzuf. A'ni al-wujuba. Seperti hukum wajib. Ka qira'atiha ka qira'atil basmalati. Seperti membaca akan basmalah, idhafat masdar pada maf'ul. Fis salati, dalam sembahyang. Ini dalam mazhab Syafi'i lah. Bismillah mana yang wajib dalam sembahyang? Iaitu Fatihah. Ketika mana kita takbir, Allahu Akbar. Kemudian kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Syafi'i, kalau seseorang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah sembahyangnya. Tak sah. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, an-nadbu. Jadi kitab kita ni kitab baru, maka dia susun dari nombor lah. Kalau kitab lama tak ada nombor ni, dia akan sebut waw lah. Dengan waw. Wan-nadbu. Atau pada al-wujud. Inda kulli amrin dhi balin. Di sisi setiap perkara, dhi bermakna sahib, yang mempunyai balin, ayyuhtammu syar'an, yang dianggap penting ni sebuah syarak. Yang syarak suruh mula bismillah misalnya. Baca Quran, mula bismillah. Masuk tanda, mula bismillah. Masuk masjid, mula bismillah. Tu sunat lah. Okay. Yang ketiga, al-hurmatu. Hurmah tu bukan hormat. Hurmah tu adalah haram. Indal muhrimi
Indal muhrimi. Indal muharrami. Ketika mana di sisi perkara yang diharamkan. Lidhatihi, lidhatil muharram. Bagi diri zat muharram. Okey, benda haram ni ada dua. Baca dengan isim maf'ul lah. Harrama yuharrimu tahrim wa huwa muharrim wa dhaka muharram. Okey. Apa nama tu? Dia ada dua. Satu haram lidhatihi. Satu haram li ghairihi. Okey, haram lidhatihi ni apa? Maksudnya larangan tersebut kena kepada diri perbuatan tu tanpa dikaitkan dengan sebarang sebab lain. Tak ada. Contoh kita kata minum arak. Okey, dia bagi contoh. Kasyurbil khamri. Seperti meminum akan arak. Idhafat masdar pada maf'ul. Okey, minum arak ni tak tunggu mabuk bawa haram. Tidak. Bukan kita kata, saya bolehlah minum arak ni. Kita beli kat 7E mana ke? Kat negeri yang ada arak tu, 7E tu, dia beli. Kemudian dia minum setitik je. Ataupun sesudu je. Yang mana sesudu ni tidak mabuk misalnya. Adakah menyebabkan boleh jadi halal ataupun harus dia minum arak? Tak boleh juga. Sebab dia punya pengharaman kena kepada zat arak tu sendiri. Maka tak kisah mabuk, tak mabuk, apa nak jadi, tak boleh. Okey, yang kalau haram li ghairihi, haram sebab benda lain. Contoh kita kata, kita ambil air orang lain tanpa kebenaran untuk ambil wuduk semayang. Okey, semayang ni sah lah, tak ada masalah lah sebab dia telah berwuduk. Cuma dia haram nisbah kepada dia telah mengambil air orang lain. Itu yang haram. Itu yang haram. Okay, itu haram li ghairihi. Jadi sekarang ni kita baca basmalah dengan hukum haram baca basmalah ni kena pada haram li dzatihi saja. Haram li ghairihi tak dihukumkan haram bila baca basmalah. Jadi misalnya kita ambil wuduk bismillahirrahmanirrahim. Guna wuduk air orang lain yang mana perbuatan itu haram. Maka tetap disunatkan baca bismillah ketika wuduk. Gitu Yang keempat al-karahatu, makruh. Bila? Indal makruhi li dzatihi. Sama juga. Ketika mana benda yang dimakruhkan pada zatnya, zat makruh. Juga ada dua. Makruh li dzatihi, makruh li ghairihi. Makruh li dzatihi makna tilik kepada benda tu sendiri adalah makruh. Contoh dia bagi, kanat fi syaibi, seperti mencabut akan uban. Mencabut uban ni makruh. Makruh tu pada diri cabut uban. Dia ada satu lagi panggil makruh li ghairihi. Makruh dengan sebab lain. Misal makruh sebab lain, makan bawang yang belum masak. Makan mentah. Makan bawang yang belum masak, yang mentah tu makruh li ghairihi. Jadi maknanya kalau dia makan bawang mentah tu, sunat juga diucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa jadi makruh? Sebab busuk dia tu. Maknanya kalau tak ada busuk, boleh makan bawang tu. Sebab tu kalau bawang goreng misalnya, atau bawang apa-apa yang kita dah masak, yang tidak lagi berbau mulutnya kalau makan, maka tak makruh lah. Kalau bawang mentah tu sendiri boleh menyebabkan mulut bau busuk, maka hukum makruh. Okey. Selesai. Kemudian wala ta'tarihal ibahatu, dan tidak terkandung akan ahkam basmalah tu oleh al ibahatu fa'il. Oleh harus tak ada. Okey, ni kaedah. Okey, dia bagi kaedah lah. Okey. Lianna kenapa tidak ada benda harus bismillah? Ada tak kita kata harus baca bismillah? Mana harus ni mana? Pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Sebab apa? Lianna kerana bahawasanya ma asluhu an-nadbu la ta'tarihil ibahatu. Ni kaedah semua kitab fiqh. Barang yang bermula asalnya barang. Ma tu isim lianna, asluhu tu mubtada, hu mudhaf ilaih, an-nadbu tu khabar asluhu. Ma asluhu an-nadbu la ta'tarihi tu khabar lianna. Bermula barang kerana bahawasanya barang yang bermula asalnya barang itu adalah sunat. Barang sini kena pada bismillah. Bismillah. La ta'tarihil ibahatu, maka tidak mengandungi akan barang tu fa'il, boleh, harus, hukum harus tak ada. Jadi asal hukum basmalah ni apa dia? Sunat. Asal hukum basmalah adalah sunat, maka tidak ada hukum harus. Dia beza dalam bab perkahwinan. Dalam bab perkahwinan khilaf ulama. Asal perkahwinan harus ke sunat? Okeylah, pendapat muktamad sunatlah. Okey. Ada yang pendapat kata harus. Okey, kalau ada atas pendapat yang kata asal perkahwinan tu sunat, maka dia tidak ada hukum harus perkahwinan, tak ada. Dia akan bahas sampai tahap wajib kahwin ada, sunat kahwin ada, makruh kahwin ada, haram kahwin ada, tapi harus kahwin tak ada. Sebab apa? Sebab asal perkahwinan sunat. Tapi kalau atas pendapat mengatakan asal perkahwinan harus, adalah harus tu. Jadi di kaedah ni kena kepada seluruh kitab fiqh mazhab Syafi'i kita, daripada awal ibadat sampai jinayat. Kalau ada bab kaitan dengan asal sunat, maka tak akan ada perbahasan harus. Gitu. Okey, waqila, namun begitu ada jugalah pendapat sebahagian ulama. Qila dipanggil sirah at-tamrid. Ungkapan orang sakit, orang haid. Maknanya pendapat ni lemah lah. Kadang-kadang menunjuk pada pendapat lemah, kadang-kadang menunjuk pada kata qala ba'dul ulama. Okay, dia kata takunul basmalah. Adalah ia basmalah itu khabar takun
mubahatan, harus. Ada juga hukum harus. Bila? Linaqli mata'in, kerana memindahkan akan barang, idhafat masdar pada maf'ul, min makanin, daripada satu tempat, jar majrur, ila akhara, ay ila makan akhara, kepada tempat lain. Misalnya kita nak ubahkan kitab kita ke tempat meja lain. Phone kita ke tempat meja lain. Kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Harus. Harus dengan makna pahala pun tak, haram pun tak. Itu. Selesailah. Baru selesai bahasan Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Safinatun Najah. Banyak 4 majlis. Panjang ni. Panjang perjuangan kita. Lepas tu muqaddimah lagi ni panggil yang Bismillahirrahmanirrahim ibtidak hakiki. Alhamdulillah ni ibtidak yang bukan hakiki, ibtidak idhafi. Sekarang nak bahas pula alhamdulillah. Kita layan je lah apa yang nak dibahas. Dia kata alhamdulillahi, bermula puji-puji itu ai mustahiqun, hanya mustahak lillahi, bagi Allah. Kenapa mula pula dengan basmalah? Dia kata wa bada'a biha ha ni balik pada hamdalah. Singkatan daripada alhamdulillah. Dan telah memulakan dengan dia dengan alhamdulillah, yakni alhamdulillah tu fa'il al-musannifu, oleh pengarang, rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati akan pengarang, ba'dal basmalati, selepas basmalah. Dimulakan alhamdulillah selepas basmalah. Kenapa? Iqtidaan. Iqtidaan ni boleh i'rab dua lah. Sama ada maf'ul ajli ataupun taqdir hal. Ai hala kaunil musannifi muqtadiyan. Hal keadaan musannif itu mengikut bil Qur'anil Karimi, dengan Quran yang maha mulia. Al-Karimi sifat Quran. Iqtidaan ni merujuk kepada sesuatu ikutan tanpa ada suruhan. Jadi kita tengok Quran, mula bismillah, kita pun ikut je lah, mula bismillah. Tapi ada tak tuntutan khas daripada Al-Quran suruh mula bismillah? Tak ada. Ataf pada iqtidaan. Lagi pula wa amalan. Dan kerana beramal biqaulir rasulil karim. Biqaulir rasulil karim, kalau dalam kitab hasyiah-hasyiah lain dia akan sebut, dia akan takdim mudah lagi. Biqaulir rasul ay bimafhumi qaulir rasul. Dengan mafhum ataupun makna perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, alaihi salatu wat taslim, hanya ke atas Rasul itu jualah selawat dan taslim, kesejahteraan. Apa yang kata Nabi tu? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi rabbil alamin fahuwa akhta. Hadis ni tak ada suruh pun mula bismillah. Sebab itu ulama yang bertaraf muhasyi, dia akan takdir lagi biqaulil rasul ay bimafhumi qaulir rasul. Memang Nabi tak suruh, tapi maknanya macam suruh. Jadi kullu amrin, bermula setiap perkara, dzibalik, yang mempunyai kepentingan nisbah syarak, la yubda'u fihi, yang tidak dimulakan padanya, pada kulli amrin itu, bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin, fahuwa, maka bermula dia kullu amrin tu khabar aqta'u, terputus. Fahuwa aqta' ni khabar bagi kullu. Soalan mungkin timbul kalau orang mengaji nahwu, kenapa fahuwa aqta', fa tu? Fa tu kenapa jadi soalan macam jawab bagi kullu, sedangkan kullu tu mubtada, bukannya syarat. Dia panggil kullun tu ada mutadamminu makna syarti, mengandungi makna syarat. Bila mengandungi makna syarat, maka khabar dia pun ada fa lah, macam jawab syarat. Jadi zahir hadis ni tak suruh pun mula dengan alhamdulillah, tetapi mafhumnya suruh mula. Sebab kepentingan mula dengan alhamdulillahirabbil alamin pada perkara tersebut. Kalau tak mula, fahuwa aqta'. Maka terputus dengan makna hilang ataupun kurang barakah. Huwa aqta' ni dalam ilmu balaghah dia panggil tashbih baligh. Tashbih baligh. Imam Sa'duddin At-Taftazani kata bukan tashbih baligh tapi isti'arah. Tu bab kaitan balaghah lah. Kemudian wa ma ata fi riwayatil basmalati, wa ma ata, dan bermula barang, ata yang telah bawa datang ia, mana? Wa ma ata, dan bermula barang yang datang ia barang, fi riwayatil basmalati, pada riwayat basmalah, fi riwayati jar majrur, al basmalati mudhaf ilaih, ma tu mubtada, ata tu silah ma, ya'ti khabar ma. Apa yang datang dalam riwayat bismillah itu juga datang ia ma. Huna di sini ai fi riwayatil hamdalati, pada riwayat kaitan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa dia? Dulu dalam perbahasan basmalah kan disebut fahuwa aqta', fahuwa ajzam, fahuwa abtar. Maka itu juga ada riwayat pada alhamdulillahirabbil alamin. Wa riwayatul hamdalati, dan bermula seluruh riwayat hamdalah itu, waw tu istinaf, riwayatu mubtada, alhamdalati mudhaf ilaih, khabar asahhu, yang terlebih sahih daripada riwayat kaitan alhamdulillah dengan basmalah. Jadi riwayat hamdalah
yang serupa macam riwayat basmalah, tapi riwayat hamdalah lebih asah, lebih sahih berbanding dengan riwayat-riwayat berkaitan dengan basmalah. Wa athbatu, dan lebih sabit, lebih kemah kukuh min riwayatil basmalati, daripada seluruh riwayat-riwayat berkaitan dengan basmalah, min riwayati jar majrur al basmalati mudhaf ilaih. Kama qalahu ahlu fanni riwayati, seperti mana telah berkata akan barang fa'il ahlu, oleh ahli kepakaran, fanni riwayah, bidang riwayat hadis. Fanni riwayah, riwayat hadis lah. Jadi pakar bidang riwayat hadis mengatakan riwayat-riwayat berkaitan dengan hamdalah lebih asah, lebih sabit, lebih kukuh berbanding dengan riwayat-riwayat berkaitan dengan basmalah. Walaupun sama ada sudut riwayat aqta', abtar dengan adzam. Okey, selesai dalam bab tu. Kemudian dia mari qil wa qal. Ini kaedah dalam kitab-kitab turas. Kalau orang yang belajar kitab turas, pelajar-pelajar agama Islam, dia akan selalu jumpa idza qila qalu, ataupun idza qulta qultu. Bila aku cakap gini, aku cakap gini. Dia nak perbahasan yang lebih agresif lagi ataupun lebih rancak lagi. Okey, dia kata gini. Wa idza qila, apabila dikatakan, ai wa idza qila laka, apabila dikata pada engkau, inna baina ahaditsil basmalati wal hamdalati ta'arudan. Sesungguhnya antara hadis-hadis basmalah dengan hadis-hadis hamdalah ta'arudan, isim inna muakhar. Baina tu ta'alluq satu mazhuf, khabar inna muqaddam. Ada ta'arud, ada percanggahan. Sebab apa? Sebab sama kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah. Hak ni bilhamdulillah. Jadi mana satu? Nak mula bismillah ke? Nak mula alhamdulillah ke? Seolah-olah bercanggah. Hadis yang sama, riwayat sama, tapi cuma ubah basmalah dengan alhamdulillah saja. Jadi macam mana berlaku ta'arud, berlaku percanggahan di sini? Maka qalu, mereka itu berkata. Siapa mereka itu? Ulama. Dia kata, maqul qal bai qalu. La ta'arudu, isim la li nafil jinsi. Tak ada ta'arud sama sekali, tak ada canggah. Kenapa? Kerana yakunul matlubu alibtida'a bil basmalati wal hamdalati. Adalah yang dituntut itu isim yakun khabar alibtida'a, ialah bermula dengan basmalah dan alhamdulillah. Yang dituntut tu mula dua-dua. Jadi tak ada percanggahan lah. Jadi dalam hadis tu kata, pertama kullu amrin di balin la yubda'u fihi bi bismillah. Yang kedua, bilhamdulillah. Tak ada percanggahan. Kerana dua-dua tu Nabi suruh mula. Bukannya bercanggah. Pilih salah satu, tak. Tu Okey. Wala yubda'u bi syai'in qablahuma albattata. Dan tidak dimulakan dengan sesuatu pun sebelum bismillah, sebelum alhamdulillah sama sekali. Tak ada. Tak ada sebelum bismillah dengan alhamdulillah tu ada benda lain lagi. Tak ada. Yang betul-betul mula memang bismillah, dengan selepas tu alhamdulillah. Okey. Okey, kemudian itu yang pertama. Yang seterusnya, wa yuhmalu ala anna libtida'a bil basmalati ibtida'un haqiqiyun. Ibtida'un naik fa'il yuhmalu. Haqiqiyun sifat ibtida'un. Dan ditanggung atas bahawasanya bermula dengan bismillah tu ialah permulaan haqiqi. Selesai. Wa bil hamdalati ibtida'un idhafiyun. Dan ditanggung atas mula dengan hamdalah pula ialah permulaan idhafi, sampingan. Jadi boleh tak ada masalah mula dua-dua, satu hakiki, satu idhafi. Kalau percanggahan tu misalnya dua-dua tu hakiki belaka, lainlah Okey, selesai situ dalam bab perbahasan kaitan dengan riwayat-riwayat hadis canggah ataupun tidak. Kemudian dia masuk pada definisi alhamdulillah. Dia mungkin ni misalnya ada orang nak buat tahqiq baru iaitu Muna ni buat subtopik lah. Kalau kita jenis buat subtopik lah. Sebab kita ni pasien universiti ni memang pasien buat subtopik. Jadi kalau buat apa-apa perbahasan baru kita buat subtopik. Jadi subtopik tu boleh buat isi kandungan. Jadi orang mudah nak rujuk Okey, kemudian walhamdu lughatan. Bermula puji itu pada bahasa. Lughatan ai fil lughatil arabiyyah wa istinaf alhamdu mubtada. Lughatan ni kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab Tijanud Darari, dia boleh i'rab 3. Sama ada tamyiz alhamdu lughatan, ataupun lughatan tu i'rab mansub binazil khafid, ataupun lughatan tu kita i'rab hal bagi mubtada atas pendapat yang kata boleh. Si bawah kata boleh sahib hal tu mubtada. Jadi alhamdu lughawiyan ai hal kaunil hamdi lughawiyan. Nisbah pada bahasa ialah khabar. Ats-tsana'u puji. Bil kalami dengan kalam. Puji dengan kalam. Okey. Macam sekarang kita buatlah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ats-tsana' bil kalam. Ala jihati ta'zimi. Atas jalan, atas cara at-ta'zim. Mengagungkan. Ala jihati. Jar majrur. At-ta'zimi mudhaf ilaih. Kenapa kita puji dengan kalam? Atas nisbah kepada ta'zim. Li ajli jamilin ikhtiyariyin.
kerana perkara elok yang bangsa ikhtiari. Okay, kita huraikan satu-satu. As-sana'u, puji. Okay, pujilah, fahamlah tu. As-sana'u, puji. Okay, alhamdu ni dia berkaitan dengan puji ikhtiari. Puji benda ikhtiari. Lepas tu dia sebut belakang tu, jamilin ikhtiari. Nak terkeluarnya, jamilin ittirariyin. Kalau jamilin ittirariyin, maknanya bukan benda tu jenis usaha, tapi memang terpuji dah. Maka itu dia panggil al-madhu. Dalam bahasa Arab panggil al-madhu. Kalau jamilin ittirariyin. Kalau jamilin ikhtiariyin, itu dia panggil alhamdu. Okay. Kemudian ala jihati ta'zim. Atas jalan membesarkan, mengagungkan. Makna kalau atas jalan memperolok-olokkan dan menghinakan, itu bukan alhamdu, itu al-zammu. Itu celok, itu hina. Okay. Kemudian, wala farqa an yakuna dhalikal jamilu minal fadaili. Ni antara kaitan fadail dengan fawadil. Ada dua perbezaan. Nampak macam sama je, fadail, fawadil. Dia akan huraikan apa beza fadail dengan fawadil. Ni fawaid daripada nahwu lah sikit ataupun bahasa Arab. Wala farqa isim la linafil jinsi. Tak ada beza sama sekali. Ayyakuna dhalikal jamilu, dhalika isim yakun, al jamilu badal. Bahawa adalah demikian cantik dan comel tu minal fadaili, daripada sifat-sifat fadail. Apakah fadail tu? Wahia, dan bermula dia fadail tu mubtada. Khabar an-ni'amu, nikmat-nikmat, sifat al-qasiratu yang hanya terhad, ghairul muta'addiyati, sifat lagi yang tidak muta'addi. Muta'addi ni kena pada orang lain. Mana dia hanya terhad nikmat tu untuk diri dia saja, tidak kena pada orang lain. Sifat yang dia ada tu ada pada diri dia saja, tak ada dia tidaklah sifat dia tu menyebabkan ada sumbangan pada orang lain. Tu tidak muta'addi. Tu maksud tidak muta'addi. Okey, contoh. Okey, belum lagi contoh. Dia sebut lagi wahia, dan bermula dia nikmat yang qasirah tu. Apa dia? Allati la yatawaqqafu al-ittisafu biha ala ta'addi athariha lil ghairi. Ini lagi jelas. Iaitu yang la yatawaqqafu al-ittisafu, tidak terhenti, tidak berhajat oleh bersifat dengan dia, dengan allati, dengan sifat-sifat yang qasirah tadi ataupun dengan fadail tadi, ala ta'addi, atas melampaui atharillati, kesan sifat tu lil ghairi, pada orang lain. Mana sifat dia bersifat dengan sifat tu tidaklah menyebabkan memberi kesan pada orang lain. Itu dia panggil fadail. Contoh, kas-salati wal ilmi. Okey, ini nisbah pada nikmat lah. Seperti semayang, itu nikmat. Ilmu, itu nikmat. Pengetahuan itu nikmat. Jadi as-salah itu untuk diri dia. Pengetahuan, sifat ma'ani, pengetahuan itu juga untuk diri dia. Maka dia panggil al-fadail, bukannya al-fawadil. Okey, lagu mana pula sebaliknya? Al-fawadil. Maka dia kata au minal fawadili, atau pada minal fadail. Apakah fawadil itu? Wahia, dan bermula dia fawadil itu mubtada. Khabar an-ni'amu, ialah nikmat-nikmat, sifat al-muta'addiyatu, yang boleh melampaui ataupun memberi kesan pada orang lain. Yakni yang ambil balik tadi, yatawaqqafu littisafu biha, terhentilah oleh bersifat dengan dia, dengan nikmat-nikmat tu, ala ta'addi athariha atharillati, atas melampaui kesannya, mengenakan kesannya, kesan nikmat-nikmat tu lil ghairi, pada orang lain. Contoh, kal karami, seperti sifat mulia. Sifat mulia bukan untuk menunjukkan dia tu mulia tu, bukan untuk diri dia saja, tak. Bila dia buat baik dengan orang, bila dia sedekah ke infak lagu manakah, barulah orang panggil dia tu ada sifat karam. Jadi dia perlu memberi kesan pada orang lain dulu, baru orang panggil dia tu al-karam. Maka tu dia panggil al-fawadil. Adapun sifat yang tak perlu kepada muta'addi pada orang lain, bahkan ada pada diri dia, maka tu dia panggil fadail. Jadi sesuatu sifat yang berhajat kepada perlu beri kesan pada orang lain, tu dia panggil fawadil. Sesuatu sifat yang tak perlu merujuk pada orang lain, tapi untuk diri dia saja boleh dipanggil sifat tu dia panggil fadail. Okey. Kemudian walidzalika, dan kerana demikian itulah, kerana demikian al-mazkur yang tersebut tadi, yaquluna, berkata mereka itu, sawaun, yaquluna kata ulama lah, sawaun ta'allaqa bil fadaili awil fadaili, sama ada berkaitan ia alhamdu, berkaitan puji itu dengan fadail hak tadi tu, awil fawadil, ataupun fawadil. Yang mana fadail ni sifat yang hanya untuk diri dia saja, bukan untuk orang lain. Tapi kalau fawadil, sifat itu nak tuju pada diri dia, mesti ada muta'addi kesan pada orang lain. Okey. Kemudian, wa hadha huwa alhamdul ladzi arada asy-syari'u al-ibtida'a bihi. Okey, sekarang ni dia bahas alhamdu lughatannya, istilahan tak bahas lagi.
Maka musannif pun celah dia kata, syarih pun celah dia kata, wa hadza, dan bermula ini hadzal mazkur minal hamdil lughawi. Yang tersebut daripada puji yang bangsa lughawi ni, huwal hamdu khabar, ialah puji allazi, sifat yang mana arada syari'u, yang berkehendak oleh syari'. Syari' ni Allah Taala lah ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bertida'a maf'ul bi arada, berkehendak oleh syari' akan buat mula bihi, dengan dia, dengan allazi, iaitu dengan puji, iaitu puji lughawi. Jadi yang dikehendaki oleh Allah Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah alhamdul lughawi. Maknanya kita semata-mata sebutlah alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang kita perlu sebut dalam kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim atau bilhamdulillah fahuwa aqta. Itu. Alhamdulillah mana? Alhamdulillah yang sebut di mulut. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Gitu ya. Okey, kemudian wa anahul musannifu, ana bermakna maksudlah. Ana orang kalau cakap Arab yakni tu ana tu lah. Ana tu fi'il madhi. Tu. Ana yakni. Ana yakni fi'il mudhari'. Kalau a'ni aku berkehendak, aku maksudkan. Kalau yakni berkehendak oleh seseorang. Okey. Wa anahu, dan memaksudkan akan dia, akan alhamdal lughawi. Puji yang bahasa tu al-musannifu fa'il, oleh pengarang. Itu yang dimaksudkan pengarang. Itu alhamdul lughawi. Huna di sini di dalam kitabnya lah. Dunal hamdil istilahi, bukan puji yang bahasa istilah. Al-istilahi sifat bagi hamdi. Allazi, sifat kedua al-hamdi. Puji istilah yang mana? La tutlabu, silah bagi allazi, yang tidak dituntut al-bada'atu bihi billadhi. Tidak dituntut untuk dimulakan dengan dia, dengan allazi. Tak dituntut untuk mula dengan alhamdul istilahi. Alhamdul istilahi ni luas lagi. Bukan hanya semata-mata alhamdulillah dah. Saya dia akan bagi definisi apa itu alhamdul istilahi. Okey, wa yusammihil ba'dul hamdal urfiyyah, dan menamakan akan dia akan hamdal istilahi. Puji istilahi itu menamakan fa'il. Al-ba'du oleh sebahagian ulama, maf'ul bih kedua, alhamda sifat al-urfiyah. Puji yang bahasa uruf. Jadi uruf-uruf ni istilah lah maksudnya. Jadi contoh misalnya kita buat definisi semayang. As-salatu lughatan sekian-sekian. Lepas tu was-salatu urfan. Urfan bermakna istilahan, sama makna ya. Okey. Apakah puji dari sudut istilah? Wahwa, dan bermula dia di alhamdul istilahi ataupun alhamdul urfi itu. Mubtada, khabar, fi'lun, satu perbuatan. Okey, fi'lun ni pecah tiga. Sama ada perkataan atau i'tiqad atau perbuatan. Itu fi'lun. Itu disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Sanusi. Perbuatan yumbi'u ayushiru, yang menunjuk ia perbuatan tu an ta'zimil mun'imi, daripada mengagungkan Tuhan yang beri nikmat. Ta'zimil mun'imi idhafat masdar kepada maf'ul. Mengagungkan Tuhan yang beri nikmat. Melalui mana? Perkataan. Melalui mana? Perbuatan. Melalui mana? I'tiqad. Itu dipanggil istilahi. Okey. Min haitsu, dari sudut kaunul mun'im. Keadaan Allah yang Maha beri nikmat tu mun'iman, khabar kau. Memberi nikmat tu lal hamidi. Ta'alluq ala pada mun'iman. Ke atas orang yang memuji, ataf au ghairihi, atau selainnya, selain orang yang memuji. Jadi dia fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman. Jadi dia lebih luas lah. Misalnya kita memuji Allah memuji Allah Taala dari mulut tu sama macam lughawi lah. As-sana'u bil kalam, puji ikut mulut tu juga dia panggil alhamdul urfi pada sebahagiannya. Alhamdul lughawi pada bahasa, alhamdulillah sudut bahasa tu hanya puji ikut mulut je. Tapi kalau alhamdul urfi bebas, lagi luas lagi. Dari mulut pun ada, perbuatan pun ada, i'tiqad hati pun ada. Okey. Kemudian qala al-Imam an-Nawawi, telah berkata fa'il oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah taala merahmati akan Imam Nawawi. Dia kata apa? Maqul qaul, yustahabbul hamdu, disunatkan akan puji, fi ibtida'il kutubi, pada permulaan kitab-kitab. Al-kutubi jamak taksir. Fi ibtida'i jar majrur, al-kutubi mudhafu ilaih, al-musannafati sifat kutub, yang ditulis akan kitab-kitab tu. Disunatkan untuk sebut bismillah, alhamdulillah. Jadi pengarang kitab Matan Safinatun Najah ni dia beramal lah apa yang disebut oleh para ulama, sunat untuk mula kitab yang ditulis dengan alhamdulillah. Wa kadza fi ibtida'i durusin mudarrisin, wa kadza ibtida'il kutubil musannafah, dan seperti demikian memulakan kitab-kitab musannif tu
Wa kadza istihbabil hamdi fi ibtida'il kutubil musannafah. Begitu juga fi ibtida'i durusil mudarrisin. Sunat juga sebut alhamdulillah pada permulaan durusil mudarrisin, pengajian orang-orang yang mengajar. Orang mengajar lah, tengah-tengah mengajar ni. Macam kita ni, awal-awal tadi kita sebut alhamdulillah sampai habis. Wa qira'atit talibina, ataf kepada durus, dan membaca oleh para pelajar, baina yadayil muallimina, di hadapan guru-guru mereka. Sawa'un aqra'a hadithan, sama ada membaca ia hadithan, membaca ia kalau kita nak balik pada at-talibina tak boleh sebab dia tu mufrad. Jadi kita takdir mafhum. Aqra'a ay aqra'a al-madhkur min at-talibin hadithan. Sebab dalam kitab Kawakib Ad-Durriyah Syarah Mutammimah Al-Ajurrumiyah mengatakan a'id dhamir ni kadang-kadang a'id dhamir lafzan, kadang-kadang mafhuman. Sini nak a'id dhamir lafaz talibin tak boleh lah sebab dia jamak. Maka kita takdir bagi sah juga. Aqra'a ay aqra'a al-madhkur min at-talibin. Sama ada yang tersebut daripada pelajar-pelajar itu membaca hadis, maf'ul bih, atau fiqhan, atau fiqh, atau ghairahuma, atau selain fiqh dan selain hadis. Okey. Jadi sunat untuk orang yang baru nak mengajar ataupun pelajar yang nak baca kitab di hadapan guru, sama ada kitab hadis ke, fiqh ke, hadis ke, Quran ke, tafsir ke, lagu mana, sunat baca alhamdulillah. Okey, kemudian wa ahsanu ibaratil hamdi. Kama zakarahal musannifu. Okay, sekarang nak bahas kaitan dengan bila sebut hamdalah tu sunat, hamdalah manakah yang afdal? Hamdalah manakah yang kita kalau sebut tu, besar pahala dia. Baik maknanya. Okey, maka dia kata, wa ahsanu ibaratil hamdi, dan bermula yang paling baik daripada segala ibarat sirah puji, ahsanu mubtada, ibarati mudhafu ilaih, alhamdi mudhafu ilaih. Kama zakarahal musannifu, seperti mana telah menyebut akan ibaratil hamdi itu. Fa'il oleh musannif rahimahullah, pengarang kitab Safinatun Najah, biqaulil musannif, dengan kata musannif, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ahsanu mubtada, ibarati mudhafu ilaih, alhamdi mudhafu ilaih. Kama tu ta'alluq satu mahzuf, khabar ahsan. Jadi yang terbaiknya apa dia? Seperti disebut oleh musannif, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang paling terbaik. Jadi kalau alhamdulillah bagus dah, tapi tambah lagi rabbil alamin. Walakin boleh baca, walakinna boleh baca. Kalau walakin afdalu mubtada, lakin tu lakin ibtida. Kalau lakinna dia jadi amal inna. Jadi afdalah bacanya isim lakinna. Walakin afdalul mahamidi, tetapi yang paling afdal daripada segala puji tu khabar ayyuqala, bahawa dikatakan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Okey, tadi sirah yang paling baik alhamdulillah rabbil alamin. Cuma pujian yang paling afdal pula ialah sirah alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Bermula puji-puji itu hanya mustahak hanya mustahak bagi Allah. Hamdan akan sebagai puji, mafhum mutlaq tu. Akan sebagai puji, hamdan yuwafi. Yuwafi bermakna yuqabil. Yuqabilu. Ataupun kita kata yuwafi ni'amahu, yang memenuhi akan segala nikmat-nikmatnya Allah. Nikmat-nikmatnya Allah. Lepas tu wa yukafi'u mazidahu, atau pada yuwafi. Yukafi'u ay yumathilu, yang yumathilu ataupun yusawi. Mukafi'an ay yusawi yumathilu. Dalam kitab Hasyiah Tafsir As-Sawi, tafsir Hasyiah As-Sawi ala tafsir Jalalain, dia kata mukafi'an bermakna mumathilan wa musawiyan lahu, dengan makna setara ataupun menyamai akan tambahan-tambahannya ya Allah, yakni tambahan-tambahan nikmat oleh Allah. Dengan makna zadahullahu ni'am, tambahan-tambahan nikmat yang Allah berikan pada makhluk. Okey. Waqila, dan kata sebagian ulama pula, ada dia kata afdalul mahamidi. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama tadi, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kemudian pendapat kedua kata yang paling afdal lagi, khabar ayyuqala, bahawa dikatakan alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Bermula puji-puji itu hanya mustahak bagi Allah, bi jami'i mahamidi, dengan seluruh puji-pujinya Allah, kulliha semuanya, kulliha kulli mahamid,
Ma'alimtu, selama mana aku tahu, minha daripadanya mahamid, wa ma lam a'lam, dan apa yang aku belum sama sekali tahu. Apa yang aku tahu, apa yang aku tak tahu tentang puji terhadap Allah, semua tu hanya layak bagi dia. Okey. Wa zada ba'dhum, dan telah menambah oleh sebagian ulama. Okey, zada ni dia ada dua, muta'addi dengan lazim. Sini muta'addi. Telah menambahkan oleh sebagian ulama, maf'ulun bih tu, adada khalqihi kullihim ma 'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Sebanyak makhluk, sebanyak bilangan makhluk seluruhnya, apa yang aku tahu daripada mereka itu makhluk, dan apa yang aku tak tahu. Tambahan dia. Jadi, pilih ulama lah. Ada yang kata alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ada yang kata alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma 'alimtu wa ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam. Ada yang menambah lagi, adada khalqihi kullihim ma 'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Okey. Selesai situ bab sirah yang paling afdal, nisbah pada puji. Seterusnya, wa yatahassalu. Ni masalah fiqh. Ni dia panggil istitrad. Dia panggil apa kalau bahasa kita? Sambil menyelam, sambil menghirup air. Lebih kurang itu lah. Alang-alang kita dah bahas pasal hamdalah ni, kita bahas sikit hukum fiqh kaitan dengan hamdalah. Dia kata, wa yatahassalu min hadhihi al-masaili. Dan terhasillah daripada segala masalah-masalah kaitan yang kita sebut ni, hadhihi jar majrur, al-masaili badal fa'il. Mas'alatun, fa'il yatahassalu. Oleh masalah sifat fiqhiyatun, yang bangsa fiqh. Apa masalah fiqh tu? Wahya. Dan bermula dia mas'alatun fiqhiyah tu. Masalah fiqhnya ialah gini. Lau aqsama, kalau seseorang telah bersumpah, liyahmadannallaha, supaya dia memuji akan Allah, memuji ia seorang akan Allah lah. Bi afdalil hamdi, dengan seafdal-afdal puji. Contoh kita kata, demi Allah aku akan memuji Allah dengan seafdal-afdal puji. Maka fa'innahu la yabirru, maka sesungguhnya sya'an la yabirru, tidak lepas ia seorang min yamini syakhsi, daripada sumpah seseorang itu, illa, melainkan idza ata, apabila membawa datang ia orang yang bersumpah tu bisiratin dengan satu sirah min tilka siyari, daripada demikian sirah-sirah yang tersebut. Sirah apa? Sirah tadi atas tu. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ataupun alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam. Jadi orang yang bersumpah kata aku akan demi Allah Taala aku akan puji Allah Taala dengan seafdal-afdal puji, maka tak akan terlepas daripada sumpah dia itu, melainkan dia akan memuji dengan pujian tadi. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Selama mana dia tak puji dengan pujian sirah ini, tak terlepas sumpah dia. Maknanya dia masih lagi ada dalam sumpah dia. Okey, kemudian mana dia? Illa kisah habis tu. Okey, perbahasan baru pula. Topik baru pula, rukun-rukun puji. Ni mudahlah. Arkanul hamdi. Bermula okey, arkanul hamdi seolah tajuk lah. Sebab waw tu lepas pada tu waw istinah. Okey, arkanul hamdi ai hadhihi arkanul hamdi. Bermula ini ialah rukun-rukun puji. Arkanu khabar wa mubtada mahzuf, alhamdi mudhaf ilaih. Wa min at-ta'rifi, dan daripada definisi tersebut, definisi puji tadi, yastakhriju arkanal hamdi, menuntut keluar ia ta'rif akan rukun-rukun puji. Arkana maf'ulun bih, alhamdi mudhaf ilaih. Maka daripada definisi tadi, definisi puji, terkeluarlah rukun-rukun puji. Wahia, dan bermula dia arkanul hamdi. Rukun puji itu khamsatun, khabar. Ada lima. Okey, pertama, ada lima. Pertamanya hamidun. Badal bagi khamsah. Badal ba'd min al-kull. Orang yang muji. Siapa hamid? Wahwa, dan bermula dia hamid, khabar munsyi'ul hamdi. Orang yang mengadakan puji. Munsyi'ul hamdi idhafah isim fa'il kepada maf'ul. Yang kedua, mahmudun. Orang yang dipuji. Wahwa, dan bermula dia mahmud itu al-mun'imu subhanahu wa ta'ala. Iaitu Tuhan yang maha memberi nikmat lah. Maha suci Allah Ta'ala. Mahmud tu Allah. Okay, yang ketiga, mahmudun bihi, yang dipuji dengan dia. Apakah benda yang kita puji tu? Wahwal lisanu mathalan. Bermula dia mahmud bihi tu ialah lidah. Kita puji dengan lidah. Mahmud bihi. Baik. Dipuji dengan apa? Dengan lidah. Lidah lah. Mahmud bihi. Yang keempat, mahmudun alaihi. Alaihi bermakna li ajlihi. Dipuji kerana apa? Dipuji kerana wahyan ni'matu. Dan bermula dia mahmud alaih ialah
khabar an-ni'matu. Nikmat itu adalah sebab kita puji. Yang kelima, siratul hamdi. Sirah ungkapan puji. Qaulika seperti kata engkau, alhamdulillah. Itu sirah. Yang afdal tadi, seperti tadilah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ataupun alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ila akhirih. Okey. Yang terakhir, aqsamu alhamdi. Ay hadhihi aqsamul hamdi. Bermula ini ialah bahagian-bahagian puji. Wahya dan bermula dia aqsamul hamdi mubtada khabar arba'atu aqsamin. Ada 4 bahagian. Ini mudahlah. Yang pertamanya hamdu qadimin li qadimin. Hamdu badal bagi arba'atu. Qadimin mudhafu ilaih li qadimin jar majrur. Puji qadim bagi qadim. Siapa? Wa huwa iaitu hamdullahi li nafsihi li nafsillah. Puji Allah pada diri dia. Qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ni'mah tu dipanggil fi'lul madhi. Al-maula tu fa'il. Yang kedua, hamdu qadimin li hadithin. Puji qadim bagi baharu. Wahwa iaitu bermula dia di hamdu qadim li hadith tu khabar hamdullahi, puji Allah li ba'di ibadihi, bagi sebahagian hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Ni mudah ni, iaitu Allah memuji makhluk. Qaulihi ta'ala, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba itu sesungguhnya hamba awwab, yang banyak bertaubat. Awwabun isim inna. Al-'abdu fa'il ni'mah. Okey. Ini juga fi'lul madhi. Kalau fi'lul dhammi dia panggil bi'sa. Panggil bi'sa. Okay, yang ketiga, hamdu hadithin li qadimin. Puji baharu bagi qadim. Puji kita bagi Allah. Wahwa dan bermula dia hamdu hadithin li qadimin. Khabar hamduna lillah. Memuji oleh kita, idhafat masdar pada fa'il. Lillahi ta'ala. Bagi Allah ta'ala. Ya qaulina seperti kata kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Biasa, tak terjemah tu. Dan yang terakhir, hamdu hadithin li hadithin. Puji oleh benda baharu kepada benda baharu. Hamdu hadithin idhafat masdar pada fa'il. Ka qaulihi alaihi salatu wassalamu, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahibihi, pada sahabatnya Nabi, iaitu siapa? Badal Abi Bakrin As-Siddiqi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia kata apa? Ma tala'atis syamsu. Ni kaedah ataupun fawaid nahwu sikitlah. Asy-syamsu ni dipanggil muannath majazi. Muannath majazi. Muannath ada dua, muannath haqiqi, muannath majazi. Muannath haqiqi makna ma lahu farjun. Sesuatu yang ada padanya faraj. Maka itu muannath haqiqi. Kalau muannath majazi sebaliknya, ma laisa lahu farjun. Tak ada faraj. Maka asy-syamsu termasuk muannath majazi. Bila muannath majazi boleh baca dua. Sama ada fi'il itu dengan tak taknif ataupun tak ada. Jadi boleh baca tala'ash syamsu atau tala'at asy-syamsu. Tapi disebabkan ni hadis, kita ikut hadis lah. Macam dalam Quran pun sama juga. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Dia guna muannah juga. Wala gharabat ala rajulin, ay wala gharabatis syamsu. Tidak terbitlah oleh matahari dan tidak terbenamlah ia matahari ala rajulin, atas seorang laki-laki, afdalu, yang lebih afdal min Abi Bakr, daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tak ada lelaki yang paling afdal lagi banding dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu puji Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Abu Bakar. Kalau nak puji manusia ni pun kerana ada syarat juga. Pertamanya, puji dia tu dalam keadaan dia tu tak akan riak kalau kita puji. Puji dia tu pula mendapat manfaat pula. Bila mendapat manfaat untuk dia, tidak menyebabkan dia riak dan seumpamanya, maka puji kita tu bolehlah, sunatlah pula. Okey. Kemudian kata musannif, ahkamul hamdi, wallahu ta'ala a'lam. Setakat itu sahaja kelas kita majlis yang keempat, kitab Ghayatul Muna, syarah Safinatin Najah. Kemudian masa akan datang insya-Allah taala masuk pula pada hukum-hukum alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.